Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Selangor, yang mana keputusan adalah seri 2 sama dalam separuh akhir first leg lah di Sabah. Jadi boleh dikatakan kedua-dua pasukan bermain dengan agak seimbang. Cumanya keadaan padang yang agak lincin dan juga berterabur menyebabkan pergerakan-pergerakan sesetengah pemain agak terbatas, mudah untuk jatuh, lincin dan sebagainya. Untuk game ni kesian dekat Alvin Fortes lah, sebab Alvin Fortes 2 gol dua gol dia dibatalkan, tapi which is bagi saya memang offside lah Mat, kan? Sebab memang nampak offside lah. Pasukan Sabah pandai lah mengunci ataupun meletakkan kedudukan Alvin Fortes dalam offside trap, which is benda tu bagus sebab mereka dah aware yang pasukan Selangor akan cuba untuk utilize mereka punya pergerakan di bahagian kanan dengan penggunaan Alvin Fortes yang sentiasa hold the width ataupun menjaga kelebaran. Maka mereka akan step ahead one position ataupun step ahead satu langkah ke depan untuk pastikan yang Alvin Fortes berada dalam kedudukan offside, and that tactical is very excellent dan juga berjaya dipakai oleh Sabah dengan begitu baik lah. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuk dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan gunakan untuk mulakan lah untuk pasukan Sabah. Okey, Sabah macam biasa, mereka turun dengan back 4. Cumanya dalam back 4 mereka kali ni, mereka letak Dominic Tan juga Robertson Batui, dan mereka letak wingback mereka Danny Ting dan juga fullback mereka Danny Ting dan juga Danny Ingham untuk naik ke atas. Approach yang berbeza. Apa yang bagus tentang Sabah ni daripada segi defending mereka ni, saya suka sebab bagaimana mereka sentiasa menjaga offside ataupun mereka punya line. Sebab pasukan Selangor bila mereka cuba bermain dengan lebih direct ataupun dengan hantaran jauh ataupun melebarkan bola ke winger, mereka akan sentiasa menggunakan kelebaran padang sebelum cut in ke dalam lah. Jadi positioning daripada seorang winger yang ada ketika itu sebenarnya menjadi permasalahan kepada pasukan Selangor, how mereka nak beat that offside trap lah. Jadi benda itulah yang terjadi kepada pasukan Selangor bila pasukan Sabah agak berdisiplin dan mereka berjaya untuk memerangkap pemain-pemain di wide area untuk berada dalam offside trap. Kalau kita tengok daripada satu angle ataupun sudut, memang nampak macam player tu sebenarnya onside, tapi bila kita tengok the whole video daripada pelbagai angle yang lain, memang Alvin Fortes berada dalam offside disebabkan kebijaksanaan daripada defending department pasukan Sabah yang buat benda tersebut lah. Tapi itu tidak menidakkan untuk pasukan Sabah tewas ataupun dibolosi 2 gol lah. So benda tu defend dah bagus buat offside trap, tapi pasukan Selangor menemui ramuan bagaimana mereka nak menembusi bahagian pertahanan Sabah dengan bermain more to direct on the central ataupun cut back ke dalam. Hasilnya Faisal Halim berjaya cut back, dapat on goal, lepas tu gol daripada set pieces yang mana no line score. So benda tu yang mereka kena aware. Yang kedua, Sabah ni bagus main in term of mereka punya positioning ataupun in term of mereka punya movement di bahagian wide area. Sebab mereka ada fullback yang offensif, mereka ada winger yang boleh cross the ball ataupun mereka ada Stuart Wilkin as a playmaker. And tetapi untuk game ni barulah kita nampak how mereka bermain waktu Mujagid score hat-trick yang lepas tu. This is how Sabah main lah kan. Jadi bila mana Sabah main more to direct, mereka tak banyak bergantung kepada movement attacking sangat. So banyak cross-cross yang dihantar kepada Mujagid, benda tu efficient. So benda tu bagus lah kan untuk pasukan Sabah. Bagaimana pasukan Selangor dia nak cope dengan benda tu tak menjadi. Jadi benda tu yang menyebabkan pasukan Sabah berjaya utilize that how Mujagid boleh dijadikan sebagai target man. Dan Mujagid ni bagus juga sebab reaction dia terhadap bola tu laju dan memang on point. So dia berjaya untuk score the goal. Jadi benda tu bagus lah. Overall daripada segi creativity, memang Sabah depends on Sifuentes dengan Stuart Wilkin. Fergusonis pun not bad, dia main kat kiri. Cumanya in term of pace ataupun kelajuan nak control ball, dia tak ada benda tu sebab dia bukannya pure winger. Kita faham dia adalah target man, tapi dia banyak diletakkan bahagian kiri. Benda tu tak walaupun nak efisien sangat, tapi ada gerakan yang berhasil dilakukan oleh Fergusonis lah. Jadi benda tu positif juga untuk Fergusonis, improve game by game untuk buktikan yang dia boleh bagi something apabila diletakkan di pelbagai position lah. Untuk Selangor, mereka macam biasa turun dengan back 4, which is bagi saya Quinton Chang dengan Alvin Fortes di kanan is very effective. Mereka bermain dengan laju. Quinton Chang ada percubaan, Alvin Fortes ada dua gol yang offside dan sebagainya.
Tapi in term of bagaimana mereka nak break through the offside trap, mereka agak koyak waktu awal. Memang koyak lah nampak Alvin Fortes, Chidigo Moraes apa semua kan. Tapi how mereka bentuk combination play di bahagian kanan is very effective, menjadi very good gameplay ditunjukkan oleh pasukan Selangor. Saya suka di bahagian kanan. Cumanya bahagian tengah saya menjadi persoalan. Sebab apa? Sebab for now Nualin sahaja yang boleh saya katakan diharapkan untuk bahagian tengah. Tapi in term of partnership, Nualaina tak ada partnership yang bagus untuk dia dictate tempo untuk kontrol bahagian tengah. In term of bagaimana mereka nak distribute bola ketika menyerang, macam mana mereka nak covering middle third, macam mana mereka nak more to defensive duty. Mereka tak ada that kind of player yang boleh partner dengan Nualaina dengan begitu baik. Sebab Nur Awabdeh pun off performance, Arif Haikal pun kadang-kadang on form, kadang-kadang tak. Syahir Bashar pun kadang-kadang perform, kadang-kadang tak. So that's is the question lah. Dan untuk attacking midfielder, mereka tak dapat jumpa lah sebab Zack Klopp pun masih below par. Boleh dikatakan tak ada player yang suit that number 10 punya player untuk bermain, untuk link up combination play dengan Chidigo Moraes lah. So benda tu yang menjadi permasalahan yang menyebabkan kebanyakan beberapa game yang lepas termasuklah lawan Sabah, Chidigo Moraes terpaksa drop deeper, terpaksa utilize create space kepada winger. Disebabkan itu kita boleh nampak yang Selangor sebenarnya mereka punya attacking adalah more depend on individual attacking, iaitu more to winger mereka. Faisal Halim di kiri, Alvin Fortes di kanan dengan bantuan daripada Konten Cheng untuk serang. Tapi sayang Faisal Halim, sebab Faisal Halim dia tak dapat banyak support daripada fullback, iaitu waktu first half Kevin Dioram tak memberi support yang banyak. Dia memang tak boleh naik atas apa semua, tapi masuk Fazli Mazlan berjaya dapatkan satu gol bila dia bagi support. So pasukan Selangor ni dia kena efficient lagi. Kalau mereka nak guna wing play ataupun nak menyerang guna winger, mereka kena buat something yang more effective dan more kreatif lah. Dan nombor 10 tu sepatutnya ada untuk link up dan juga connect between the other department. Kalau tak, Chidigo Moraes yang diletakkan sebagai target man tak boleh nak diutiliskan ataupun diguna pakai dengan begitu baik di bahagian nombor 9. Jadi banyak benda yang mereka kena fix. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.